Esok raya, mak dan ayahku pergi bercuti dan meninggalkan aku seorang diri dekat rumah. Dan inilah yang terjadi. Aku bangun dari tidur dan aku melihat kiri dan kanan. Aku melihat mesej dari mak aku. Namun aku abaikan mesej itu. Aku dengar bunyi jam di tepi aku. Sangat bising Telinga aku dah berdarah dengan jam ini. Hari-hari dia bangunkan aku waktu ini. Aku memutuskan untuk bangun dari tidur dan aku ingin bagi tahu dekat korang rumah aku dan ruangan rumah aku, barang-barang rumah aku. Okey, kita bangun dari tidur. Seperti yang korang tengok di sini, kita ada almari penyimpanan baju untuk menyimpan baju dengan banyak. Di sana juga kita ada rak something. Kita ada jenis rak untuk meletak buku. Ada di situ kita ada radio. Dan di dinding ini juga kita ada galeri yang seksi-seksi. Di sini pula adalah meja untuk aku buat kerja sekolah, bro. Okey. Dekat meja ni kita ada buku ada buku, ada lampu. Okey, ini pemandangan di luar rumah. Boleh tahan cantik juga pemandangan di luar rumah. Aku buka pintu dan aku berniat untuk turun ke bawah. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang, dekat sini kita ada tempat duduk. Di sana juga kita ada gambar-gambar. Ada orang hantar mesej dekat aku lagi. Mak aku hantar mesej lagi dekat aku. Mak aku berkata jangan order makanan, hanya panaskan makanan di dalam peti ais sahaja. Ini adalah halaman selepas keluar dari bilik aku. Kita ada pemandangan galeri dan kita ada bilik ibu dan ayahku. Bilik ni sangat gelap. Aku nak try buka lampu, tapi lampu tu mati. Tak ada lampu di sini. Tidak boleh buka lampu. Disebabkan itu aku putuskan untuk keluar je dari bilik ini. Tetapi sebelum itu kita tunjukkan pemandangan dari bilik mak aku ini. Tapi yang pelik, kita nampak orang di luar ini. Seperti ada yang mencurigakan. Tetapi aku tidak hiraukan tentang orang itu. Aku tanpa berlengah-lengah aku turun ke bawah dan aku mencari makanan. Okey, di sini kita ada pintu belakang. Ini merupakan pintu belakang. Ada 2 pintu belakang rumahku. Yang di sini adalah ruangan dapur. Banyak juga dapur ni punya rak. Di sini kita buka peti sejuk. And then kita boleh lihat dekat sini ada banyak makanan dan minuman. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk dekat korang, ini adalah ruangan tamu rumahku. Sebelum itu aku nak cek di luar rumah adakah selamat atau tidak. Okey, ini adalah ruangan luar rumah aku. Dekat sini kita ada payung dengan tempat duduk. Ada kereta Tapi sayang rumah aku ini tidak ada swimming pool. Tanpa berlengah kita ambil je makanan ni untuk kita panaskan. Nak panaskan mestilah kena ada oven. Kita masukkan je lah makanan ni di dalam oven. Kita tunggu beberapa detik. Dan makanan itu pun siap. Di tangan aku ini adalah makanan yang sudah siap untuk dimakan. Okey, kita seterusnya. Aku nak makan, tapi yang aku tak tahu nak makan ni nak letak dalam pinggan atau nak makan depan TV. Dan aku memutuskan untuk makan depan TV kerana lebih seronok apabila makan sambil melayan TV. Mari kita buka TV. Ini adalah cerita di dalam TV. Tapi cerita ni sangat menakutkan. Adakah ini cerita hantu atau cerita drama? Tapi ini seperti cerita thriller. Makanan ni sangat sedap juga. By the way, cepat juga aku menelan. Tak sempat beberapa minit aku telan. Tak perasan aku telan sampai habis. Kita naik ke ruangan atas untuk buat kerja. Ada member aku mesej, tapi aku tidak hiraukan mesej itu. By the way, aku punya bekas ni nak buang kat mana? Kita buang je lah dekat sini. Nanti mak aku tengok, pandai-pandai mak kemas. Terusnya kita belajar.
Okey, selepas kita belajar selama beberapa jam, akhirnya kita sampai pukul 12.30 AM. Aku sudah penat belajar. Lelah semua ada. Aku nak tidur sekarang ni. Okey, mari kita tinggalkan tempat duduk ini dan terus pergi tidur. Aku kata jangan tidur lewat malam, kerana mak aku boleh tahu, disebabkan oleh Mr. Paula ini. Mangkuk betul lah. Tapi aku hairan, kenapa pintu belakang rumah aku ni terbuka sendiri. Aku hanya cek saja dekat bawah ni, mana tahu ada something. Tetapi aku tengok ada pintu terbuka. Aku rasa hawa seram dah berlaku. Aku tutup pintu dan aku terus tidur. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur pada pukul 1. Aku bangun dari tidur sebab aku dahaga air je. Aku nak ambil air untuk minum. Sebelum tu, aku nak cek dulu di setiap tingkap rumah aku ni ada sesuatu atau benda-benda yang tidak diduga berlaku atau selamat untuk aku turun ke bawah. Aku rasa sedikit seram sejuk apabila aku nak turun dekat bawah. Keadaan rumah ni sangat gelap. Aku pun tak berani untuk keluar sangat. Tapi aku paksa diri untuk keluar juga. Walaupun aku berkali-kali melawan perasaan takut ini. Tapi aku cuba juga untuk teruskan turun ke bawah. Aku tidak berani untuk pergi ke kawasan lain sebab dah lewat malam. Aku hanya buka peti sejuk dan ambil air saja. Aku nak minum air saja aku bangun. Okey, kita tutup balik pintu dan selepas siap je minum air yang ni, kita tidur balik lah. Aku rasa tekak aku dah sejuk balik dan aku dah cukup minum air dan kita tidur balik untuk bangun pada waktu pagi esok. Tapi aku terbangun lagi daripada tidur sebab aku terdengar bunyi sesuatu. Aku cuba sembunyikan diri di bawah katil dan aku menerima pesan mesej dari mak aku yang dia berkata, Paula dekat depan rumah aku, dekat depan pintu rumah aku. Kalau korang tak tahu, Paula ni adalah jiran aku. Aku nak cuba turun ke bawah untuk melihat, untuk membuka pintu. Tapi aku tengok bilik mak aku ni agak pelik di situ sebab ada bayang-bayang. Jadi aku tak berani untuk turun ke bawah. Aku tidur balik. Bukan tidur, aku sembunyi balik ke bawah katil untuk menyelamatkan diri dari orang yang masuk dalam rumah aku ni. Aku tak tahu siapa yang masuk dalam rumah aku ni. Okey, aku cuba melempar botol plastik agar dia datang dekat sini. Tapi adakah orang tu datang? Adakah pencuri tu datang? Adakah orang yang masuk rumah aku tu datang dekat bilik aku ni disebabkan aku lempar botol air? Tapi ternyata tidak. Jadi aku penasaran apa yang terjadi dan aku melihat di tingkap dan aku melihat kereta polis datang dekat rumah aku dan aku rasa sangat selamat untuk masa sekarang.